Dan salah satu platform yang terbaik lah untuk kita nak gandakan kita punya simpanan, lagi-lagi orang yang jenis susah nak menyimpan. Jadi kita kena buat cara paksaan lah dengan cara yang paling selamat, tak ada risiko, iaitu melalui ESB financing. Sebab apa ESB financing tau? Sebab kita buat pinjaman dan kalau kita tak mampu bayar pun kita boleh terminate anytime. Tak semestinya kita dah buat pinjaman tersebut, contoh tempoh 30 tahun, kita tetap kena bayar. Tak semestinya. Dan ASB Finance ini yang bestnya dia ada dividen tahunan lah. Jadi daripada dividen yang kita dapat setiap awal tahun tu, kita boleh gunakan untuk bayar dividen tersebut. Bayar dia punya ni lah. Bayaran bulanan dekat bank. Tapi saya cadangkan untuk kita nak menggandakan dengan lebih cepat, iaitu kita kalau boleh jangan usik dividen tu. Kita bayar guna gaji yang kita dapat setiap bulan dan kita konsisten biarkan dividen tu terkumpul. Dan dia akan berganda. InsyaAllah lebih 12 tahun kita dah dapat amount yang kita pinjam tu. Bermakna kalau kita buat pinjaman tu 50,000 dan kita terkumpulkan je dividen-dividen yang diperolehi itu dengan kita punya bayaran apa semua menggunakan gaji kita tanpa kita usik dividen tau. Ini terkumpul, insyaAllah kita akan dapat singkatkan tempoh 30 tahun tu menjadi mungkin 15 tahun. Kita dah bayar dapat amount 50,000 tu. Ini kira macam simpanan secara paksa dan menggunakan kaedah accumulate lah. Iaitu kaedah terkumpul. Kita kumpulkan dan kita tak usik dividen tersebut. Dan dividen tersebut di-reinvest balik akan mendapat dividen yang lebih berganda. Itu salah satu cara lah yang kita terpaksa menyimpan sebab kita buat pinjaman dan kita kena bayar pinjaman tersebut. Kalau kita tak bayar, kita akan dikenakan penalti. Kita akan dikenakan blacklist, CITOS akan efek. Jadi kita akan paksa diri untuk bayar simpanan kita. Okey? Sebab tu orang kata, untung sebenarnya buat ASB Finance ni walaupun sekarang ni kurang lah dia punya dividen dia. Tetapi sebenarnya untung kita jangan usik langsung dividen tu sebenarnya. Kita biarkan iring terkumpul dan kita bayar sahaja guna gaji kita tersebut. InsyaAllah dalam masa singkat kita boleh berjaya dan kaya. Okay? Menggunakan kaedah ASB Financing. Kalau ada apa-apa lagi nak tanya tentang ASB Financing, boleh je komen di ruangan komen. Ini adalah salah satu pelaburan yang bagi saya selamat lah. Okey, tak ada risiko sebab apa? Kita boleh batalkan anytime. Kalau kita rasa nak pakai duit ejen tak mampu nak bayar kan. Itu satu kelebihannya ASB Financing. Okey, kita boleh buat di banyak dekat bank-bank macam CIMB, Maybank, RHB Bank, BSN pun ada. Kita nak buat pinjaman tersebut, banyak bank dan menawarkan ASB Financing, okey? Semoga video ni bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan share. Assalamualaikum. Bye.